Jutawan hanya dengan menyimpan. 85% dari jutawan dalam dunia ini adalah self-made millionaire. Yang mana mereka menjadi jutawan atas usaha sendiri, bukan dari pewarisan harta. Adakah mustahil untuk anda menjadi jutawan? Tidak sebenarnya. Anda hanya perlu tahu strategi simpanan yang sesuai dengan keuangan anda. Secara matematik, lebih banyak anda menyimpan setiap bulan, lebih cepat anda boleh capai simpanan RM1 juta. Dalam jadual ini, anda boleh lihat, jika anda konsisten menyimpan sekitar RM5,000 setiap bulan selama 10 tahun, anda akan memiliki RM1 juta dalam masa 10 tahun. Tetapi, jika simpanan anda sekitar RM200 sebulan, anda masih lagi boleh menjadi jutawan. Cuma tempoh simpanan lebih lama, sekitar 40 tahun. Di sini anda boleh lihat, anda perlu mencari platform simpanan yang boleh memberikan pulangan setinggi 9%. Pulangan ASB dan KWSP adalah sekitar 5.5%. Tabung haji sekitar 3.1%. Alternatif yang terbaik dan selamat adalah emas fizikal. Keuntungan emas fizikal adalah 100% daripada kenaikan harga emas. Jika anda lihat harga emas di sini kenaikan setinggi 762% selama 20 tahun atau secara purata 38% setahun. Walaupun dengan bayaran zakat 2.5%, nilai simpanan anda masih tinggi berbanding dengan portfolio simpanan lain yang berisiko rendah. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.